Kita drag tutup rapat ni. Tak cepat. Bawai. Jom karau kita jom. Ui, makan. Agak suruh karau dia makan pula dah. GT alhamdulillah. Berdiri. Ya, berdiri. Jangan besok. Tahan. Pelan-pelan lu. Ambil seorang. Karau lu. Tarik pakai batang. Ikan besar tu. Besok. Seorang terjun tu weh. Tu dia lah lubang ada lepas tak baca. Tak. Okey, assalamualaikum, selamat pagi. Jumpa kita ni Boy menjaga semalam kita ada trip ni. Okey, hari ni saya buat geng daripada Kulim, satu grup 2 biji bot. Mak kami satu, saya satu. Tiga. Jadi hari pemuda kalau rezeki ni berjaya insya-Allah kalau ada rezeki dah. Hari ni tali pak hari ni padu lah. Kemarin putus saja. Tali alui 20 pound 30 pound sayang kalau saya kat malam kan. Kalau dapat tahu berapa kilo 40 kilo apa. Kalau dapat. Jadi tak pasal juga nak pelan-pelan ke Sangkang sudah pelan-pelan. Okey, hari ni kami sampai ke Sangkak dah. Sangkak pertama kita main belah Sungai Udang pula. Kemarin kita main belah sana. Jadi kita main belah Sungai Udang. Hari pemuda kalau rezeki ni berjaya insya-Allah kalau ada rezeki dah. Sebuah Sangkak pertama. Yang mana siap boleh mengai. Drag kunci ketat Drag kunci ketat yang mana siap boleh mengai. Drag kunci ketat yang mana siap boleh mengai. Lama ni kat. Boleh tak boleh tu? Boleh ah. Kita drag tutup rapat ni. Tak cepat. Bawai. Ikan pertama. Nampak bawai. Nampak? Udang kopek. Oi, GT ambil sok seorang. Sok jangan kat. Saya lucu dah nasib baik. Jangan angkat aku tu tunggu sok. Lagi lucu apa om tak? Ingat bawai lah. Drag rapat lah. Jangan loose. Ada mata. Tak buat pelan-pelan. Ingat bawai dah. Tu saya hilak tu. Dah buka dah tu. Ikan pertama. Nyok. Orang lain semua perambut tak buat. Kita boleh buat perambut. Lepas boleh ikan lah. Tu macam mana kira tu? Jangan tarik lagi. Hang pegang tu. Hanya tarik umpan tu. Pegang kasar tu. Kau tarik umpan 2 kali lah. Umpan. Pegang kasar kat tangan tu. Jom karau kita jom. Ui, makan. Agak suruh karau dia makan pula dah. Dia. Kau cepat. Jangan. Diri. Karau diri. Tak apa karau ikan tu. Ajak pindah makan pula dah. Pakai dah sangkut tu. Tarik. Tak boleh karau dah. Pegang tali kat naik. Pegang tali depan. Tak boleh karau dulu sangkut depan. Pegang tali ni. Jom boleh kot. Tak kita buat karau. Jom makan pula sekok lagi haru. Jom, tadi dapat GT sekok ni. Dapat GT sekok. Alhamdulillah 2 ekor lah tengah ni. Jom kita try sangkak lain pula. Jom semua karau jom. Okey, hari ni kita pindah main sangkang kedua. Sangkak pertama alhamdulillah boleh 2 ekor GT. Lepas tu makan tak lekat 3-4 kali lah. Makan tak lekat. Kita tak makan, kita pindah sangkak seterusnya. Sangkak kedua. Kita cuba insya-Allah kalau ada rezeki. Sangkak pertama tadi rancak dah 2 ekor. Yang sangkak kedua dia ketukar sekok. Kau jom. Kita sangkak lain pula jom. Jom karau jom. Okey, hari ni kita pindah main sangkak ketiga. Sangkak kedua tak ada apa langsung. Tak dapat tukar sekok. Boleh tak makan pindah sangkak seterusnya. Sangkak ketiga try cuba insya-Allah kalau ada rezeki. Apa? Duri jangan hutan lantai. Ambil timbah, boleh timbah. Nak ambil tak duri? Tu timbah belakang dah. Boleh timbah duri. Tu makan tu sebelah makan tak? Ambil timbah buat tempat senang nak buka ikan. Buka ikan lu senang ni.
No, GT bang. Orang kata anak GT. Orang kata jangan kata duri tau. Jangan kata duri tu. Sentok tu kita tarik ikan tu. Dah nak GT boleh lah, nak GT. Tambah-tambah. Tak dia kata duri lah sayang lah lucu. Yang Dia makan sentok ah, duri tak lepas balik. Tak mau lepas balik. Takut anak GT dengan guruk tak sentok tak lekat kan. Boleh GT lah tengok. Baby GT. GT alhamdulillah. Ada. Ada. Mana boleh tak ada. Dia duri GT. Dia duri GT. Apa udah mati dia kan? Duri GT. Boleh lah kutik-kutik. Dia kalau GT tok-tok ni dia makan udang kopek. Dia kurang makan apa? Udang hidup. Ikan apa tu? Kasar ikan apa? Duri ya? Oh, duri besar ni ambil. Boleh timbah. Ambil mai kat dia. Hangpa tak mau ambil kat dia. Ambil timbah belakang tu, tu. Yang tarik tu, ambil daripada depan tu, tali depan tu. Jom, yang lain jom, karau tu. Try tangkap dia. Okey, sekarang kita bernamai sangkak keempat, sangkak tiga. Alhamdulillah boleh GT 2 ekor. Duri saya kata. GT 2 ekor. Alhamdulillah, jadi dah tak makan kita dah. Seterusnya sangkak keempat kita cuba sikit. Berdiri. Ya, berdiri. Lambat. Tu kata lambat. Dia kalau ikan makan layang, kita kena cepat. Lambat sangkut batar. Berapa kali dah? Ikan makan lah. Dia mesti sangkut batar meh lambat tu kata bila dapat tu hang berdiri karau laju. Tarik keluar laju. Dah karau. Layang ni dia mesti duduk bawah tangkap kan. Lepas tak? Tu lepas. GT je bawa. GT je bawa. Sibik lepas. Halus lah. Boleh lah halus pun. Janji ikan. Angkat naik. Alhamdulillah. Kita duduk tengok lepo tarik ni. Kita ni apa cerita ni? Lepo dia orang ni. Ni ada. GT pun, GT ni. Oh, duri. Boleh timbah. Saya ambil apa? GT, duri. Ambil timbah tu. Aku tak mau tak boleh timbah. Jom kau jom. Try tangkap dia. Okey, sekarang kita bernamai sangkak sangkak keempat dia alhamdulillah boleh GT sekok, baby GT. Tunggu tak marah, duri lepas tu kita bernamai sangkak seterusnya, sangkak kelima. Try semua syok kalau rezeki. Sentak. Sayang putus ni. Dia tahu tali sangkak situ. Dah pergi tarik juga. Lepas tu kena rejam duk tu, lari pada tali sangkak tu. Tajam tali sangkak. Putus sayang tu. Dia cakap kejap. Dia tengah makan dah tu. Aduh, sayang putus pula. Kejam sikit tadi dia dapat tu. Tak beratur tali sangkak tu. Tak pandai. Kira nak tarik. Kasar bukan kecil tu. Jangan besok. Tahan. Pelan-pelan lu. Oh, ebek. Jangan suruh ke? Ebek ke kan? Angkat naik ikan tu, bosok. Jangan suruh ke? Angkat. Ui, bau besar tu. Angkat dia. Jangan lambung kan. Angkat naik tu. Nak sok. Ebek. Kena sikit tu. Lambung sangat main. Ebek. Yang menunggu lama Kena sikit tu. Ambil. Angkat sok dulu. Pergi pacak belakang. Bawang ni. Pacak lubang. Pacak lubang mana tak apa.
Beg tadi putih sayang dia. Dia kasar ni. Ni yang tarik tadi ni. Jom, kau jom. Ayat surut ni. Ayat main kebut lah. Jom, kau jom. Kita tangkap lain. Ayat surut dah. Ayat main kebut. Okey, sekarang kita pindah main sangkak ke-6. Sangkak 6, sangkak 5. Alhamdulillah bebek saya kau putih sekali. Putih sekali. Sayang kasar dia. Jadi dah tak makan dia punya sangkak seterusnya. Sangkak semalam yang ambil bawai pun agak ni. Bawai sekat merah apa. Biar tak jalan lagi. Dia kata jalan semalam jalan sikit masuk. Oh dia galak makan. Bagi cuba macam kalau ada sikit lah sangkak ke-6. Buka ikan lu. Buka ikan lu tak payah buat balik. Buka ikan lu tak payah buat balik. Ni makan ni. Sentak lu. Ha. Kakak jom. Duri ah. Kembang. Jom kau jom. Try sangat lagi jom. Duri ya. Okey, hari ni kami pindah main sangkak ke-6, 5-6 lebih baik tahu. Sangkak opak dah lupa kita tangkap tadi. Tak apa duri lah tangkap semalam pergi duduk sangkak tu. Bawai apa semua dapat. Hari ni bawai tak ada, tak makan. Dia tak makan pindah sangkak seterusnya. Sangkak ke ni, sangkak semalam yang berapa bagi putih sekap tu. Kita cuba syok kalau ada sikit lah. Boleh rapuh. Alhamdulillah. Jadilah ada juga naik. Rapuh tak besar pun dah jadilah. Makan 2 kali 3 kali tak lekat tau. Makan 2-3 kali tak lekat. Ada. Setakat ni. Jom kau jom. Pindah. Haji ingat mengen. Nak tidur balik rumah. Masuk ada orang ni. Mengen. Asyik tak banyak ni. Jom kau jom. Okey, sekarang kita pindah main sangkak ke-7. Sangkak ke-6 tadi alhamdulillah boleh rapuh saya kau. Lucu saya kau. Tak ingat buat tau. Dia tak makan sangkak seterusnya sangkak 7. Try cuba syok kalau ada sikit. Ambil seorang. GT. Angkat naik ikan nak masuk. Dengan lama kan? Angkat naik ikan masuk. Alhamdulillah. GT. Udah kopek tu? Jom kau jom. Kita tengok lagi. Jom kau semua. Okey, kita pindah main sangkak ke-8, 7, 8 dah lebih kurang tu lah. Sangkak banyak lah sebenarnya. Tadi alhamdulillah dapat GT seekor. Kalau tak makan dunia sangkak seterusnya. Sangkak ke-7 ke 8 dah lebih kurang tu. Kita check kan. Kita cuba. Kau putih tak? Putih habis kau. Kau tarik pakai batang. Ikan besar tu. Pergi besok. Seorang spesies besok. Besar tu. Tarik pakai batang. Tarik pakai batang. Besar tu. Cara tu rapuh lah.
Pam. Angkat meh. Sok tu weh. Jangan ambil lama. Ikan apa? Ebek. Oh, GT besar tu. Besar je dia. Yang ni apa balas hari ni? Balas tak lekat dia. GT saya 2 kilo dah baru. 1 kilo lebih, 2 kilo pegang tu dah. Saya lawak. Bro, terjun tu weh. Tu dia lah lubang ada lepas tak baca. Tak apa tu. Lubang kita bagi siap lah lubang tu. Terjun tu cium tu weh. Tarik ni ambil rod satu. Ambil rod satu kau. Cium tu weh. Lepas tu kat tepi tali tu. Pergi tarik tu. Pergi cakap tu. Itulah lubang ada tak orang baca. Hampa tak aku tu. Tu tak tu semua bahaya tu. Tak kira lah makan. Lubang ada lah seorang satu tu. Dia tak orang baca. Cium tu. Sesi mencari rod. Dua orang pun cari rod. Biarlah lubang ada dia tak baca. Terkejut dah satu rod. Ni pecak kan baca. Baru baca kena kan baca. Carilah hangpa. Dia kalau ikan tak lekat ada lagi bawah tu. Kalau ikan lekat memang dia usung merata dah rod tu. Memang tukun dah rod tu. Kena pula gigi besar tadi makan. Jom kau jom. Okey, sekarang kita dah main sangkap ke 8 ke 9 atau lebih kurang tu lah. Setakat tadi alhamdulillah boleh GT rekod 7 kali rod terjun. Dia dah tak makan kita seterusnya sangkap ke 8 9 tak lah 7 8 9 lebih kurang tu lah. Cuba syok orang ada sikit lah. Tak, ikan ni ikan sisik tau. Ikan sisik. Mana ada 2 kali gugur Gugur besar tau. Besar tau. Orang depan apa gugur tak? Oh no, orang depan dapat gugur. Double strike. Tiba-tiba gugur main serang ni. Depan dapat, ni dapat. Dua dapat gugur. Pakai kemas habis lah. Kita duk kali tengok pun pakai kemas habis lah. Jom. Nak balik jom. Bertimpa apa betul. Yang tu ada rezeki gimana ni alhamdulillah ada juga. Okey lah ni jam juga pukul 5.30. Semua pakai kemas kali-kali jom lah. Kemas habis lah. Udah habis dah, udah hidup habis dah. Pakai tepung tadi 3 sangkak dah. Pakai tepung 3 sangkak lah. Tak ada usik apa. Makan udang banyak. Jadi alhamdulillah ada juga. Hari ni tekong je sikit lah. Hari ni tekong Bangang Jaya ni tekong. Jom boleh mengelak je pasal ni juga. Okey, dah ni kami sampai ke Bekalan dah. Start pergi depa naik barang betul tak jumpa sini alhamdulillah dah juga. Itulah cakap orang tak bantu ni. Kan tak makan langsung. Tak jumpa sini. Okey, dah ni untuk tak apa dah. Kita pukul habis dah. So, untuk menunggu sikit lagi udang habis. Dia hasil kami ni. Bebek sekor GT 1 2 3 4 5 6 7 ekor. Guruk 2 ekor, rapu sekor. Yang tu saja. Fighter kita satu grup ke tak balik? Satu grup kita tak balik ke cari ikan ni. Okey, ni alhamdulillah ada juga rezeki ni pun tak banyak ada juga. Ekor yang bangau ni. Depa buat ikan semua masing-masing ada ikan masing-masing lah. Jadi alhamdulillah jadi jom tak cuci buat jumpa esok video insya-Allah rezeki dulu subscribe dulu. Assalamualaikum semua.
Bye.